Jom, first experience nak rasa. Tak ada. Jom. 1, 2, 3. Asap tak? Tak sejuk sangat. Tak sejuk malam semalam. Okay guys, so semuanya bermula disebabkan aku cabar Aisyah untuk kurus. Tahun lepas, bulan apa ya? Bulan 6. Bulan 6 aku cabar dia untuk kurus. Kalau dia berjaya kurus, aku bawa travel winter country. Masa tu tak tahu kan Jepun ke tak Jepun kan. Aku tengok tu dia buat magic. Oh. Dan kau tengok hasilnya. Kita di Jepun dengan new mindset, new energy and new body. Ya, semua orang duk cakap Aisyah kurus. So itulah kita punya benchmark lah. Orang komen dia kurus, kira dia kurus tu. So ini hari pertama kita kat Tokyo. Kita akan pergi mana yang? Kita hari ni akan pergi Shinjuku Station dulu untuk claim segala jenis tiket train kita. Sebab I dah beli 3-day pass. And then kita akan pergi Ginza untuk shopping. Sebab Musin datang sini bawa 3 pasang baju je. So apa-apa Aisyah akan guide. Kalau nak tahu lagi details, tengok kat vlog dia. dia. Tapi tu yang you pressure I lah. Sebab walaupun kita yang bayar, tapi kita bagi dia yang handle everything. Sebab aku kalau travel memang tak set itinerary apa semua, dia yang set. So inilah view Tokyo for the first time. Sejuk guys, sejuk. So sekarang kita semua kelaparan and kita nak pergi makan dekat Family Mart Japan. So kita akan cari apa ada yang halal untuk kita alas perut. Sebenarnya ada makanan dekat mana yang? Ada kat Ginza banyak makanan halal. Sebenarnya nak makan kat Ginza je. Tapi sebab sebab Ginza tu kena naik train. I tak nak mengambil risiko anak-anak kita marah. Dia nama taksi dia. Ha? Tak payah naik kereta. Tak payah naik kereta, okay. And then sayang. Kedai makan kat sini banyak buka pukul 11. Oh, sejuk tak Mariam? Buat angin keluar. Oh, cantiknya Sakura. Ayah bawa baby carrier. Nanti naik balik tak payah bawa. Tak payah bawa. Mek. Ya. Warna pada warna bujuk. Okey. Bos, panas bai. Oh yo, dalam dia punya Family Mart panas. Kita terbalik kan, masuk Family Mart sejuk. Adik nak makan apa? Buah. Kakak nak makan apa? Gula-gula. Makan benda berat. Halal saja. Okay, kita orang dah settle lah dekat Family Mart. Tapi kita orang tak tahu nak beli apa sebab tak ada satu pun barang yang logo halal. Dia macam you kena beli yang tidak ada was-was. So kita just beli macam salmon dengan nasi putih dengan air kosong je. Tak selesa. Bawa lah stroller apa pun mesti ada tak selesa. Yang selesa apa? So kita nak menuju ke Shinjuku Station. Hidung I dah berair ni. Hidung I pun berair-air kat sini. Look at the view guys. Kita orang tengah jalan. Tak jauh pun perjalanannya, dalam 10 minit je. Tapi belakang-belakang bangunan ni cantik gila. Dah lah sejuk, berbunga-bunga, berpokok-pokok. Cantik. Tak rasa jauh pun walaupun 10 minit. Kau tengok tu, dia punya jalan. Wow. Tengok ni, lorong-lorong dia. Lorong-lorong dia pun macam banyak apa ni, yang signage ni jadi cantik. Padahal lorong kecil je, lorong belakang bangunan je. Jom. Okay, akhirnya kita dah sampai Shinjuku Station selepas 45 minit perjalanan. Even dah sampai pun tengok, main penat. Kena stop lagi. Tengok budak ni, macam budak kecil. Lepas ni duduk Malaysia je lah. Lepas ni duduk Malaysia je, tak payah ikut, okay? Okay? No. Tapi lama kat dia fikir. Okay, so inilah situation dalam dia punya train station. JR counter mana yang kita orang pergi sendiri ni, tak ada agent. So kita memang kena pandai-pandai lah hidup. So kita nak kena pergi JR station ni. Saya rasa ni sambungan dia, nampak tak line merah ni? Dia dah bisa. So ni nak sambung sini tapi tak cukup saiz. So kita, kalau kita dekat sini sekarang, kita just ke kanan je lah. So ke kanan. Terus naik. Ikut Marauchi line. Nampak ni kita naik. Jom. Ikut Marauchi line. Apa Marauchi line? Ni. Kita kena ke kanan. Kanan ni Marunouchi line. Okay. Kata kita nak pergi JR line. Yelah, tapi kalau kat signboard tu kita tengok yang Marunouchi, nampak dekat sini. Itu Odakyu. So bukan situ lah, mungkin sini. Kanan, faham tak? Kanan ke kiri? Kanan ni. JR line. Kita nak pergi Marunouchi ke JR? Tak, kita nak pergi station. Bukan JR line, kita nak pergi station ni. Kanan je lah, kat sini je. Jom.
Apa yang susah sangat, Maruichi lah. Okey, kita dah berjaya jumpa information counter. Sekarang keadaan di Gala, snow depth 150 cm, temperature negatif 7.4 guys. Ni Aisyah tengah claim tiket. Tiket apa entah. Masukkan ke tak? Masukkan. Lepas tu ambil balik. Okay, Esa pula. Adik duduk diam. Hihi. Okay, selepas setengah jam kita dah figure out macam mana kita nak masuk. Pula Okay, let's go. Tapi you perasan, you faham tak? Macam lepas you dah figure it out, rasa senang sikit. Macam Senang rasa je lega. sebenarnya. Cuma sebab kita tak faham nama dan term-term dia. Dan jenis-jenis kereta api yang dia ada. Macam apa, KL is small je. Okey dah, KL jom. Central KL. Jom. Okey, akhirnya kita berjaya masuk train. Kita nak pergi ke Yurakucho, Aisyah kata. Okey tak tahu, okey. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Okey. Wah, power lah you. Macam tu je Dalam ni kena senyap guys. Tak boleh bercakap dalam train dia orang. Nanti orang semua pandang serong. Akhirnya kita sampai Tokyo. Woo! Bau sedapnya yang bau roti cheese. Ya, mungkin tak halal. Mariam, tunggu. Sejuk-sejuk. Ni kita berhenti kat Yurakucho Line. Daripada hotel tadi kita berhenti dekat Yurakucho Itocha. Kalau korang nak pergi, senang je. Lepas tu kita akan jalan dalam 11 minit untuk pergi makan Wagyu Ramen Okey, so sekarang kita tengah terbusing-busing nak cari kedai makan kita. Aisyah yang akan guide everything sebab dia yang tahu nak kita nak pergi mana. I just follow je. Sedap ke tak sedap semua salah Aisyah sebab dia yang research. Ni bukan research, saya buat near station. Oh, near je. So ni tak semestinya paling sedap kat Tokyo lah. Tapi guys, tengok ni. Belakang-belakang kedai cantik. Sebab dia bermain dengan colour. Allah, tempat-tempat hidden hidden gem ni. Kalau korang nak hidden gem lagi, komen down below. Nanti kita pergi lagi Tokyo. Dia tempat makan banyak, tapi nak cari yang halal tu masalah dia. Mana yang? Lagi berapa meter? 400. Cantik. Ada viral tu. Sakai. Jangan buat dia. Tengok ni budak ni. Kejap stroller, kejap monyet, kejap manusia, kejap Tahu kita tak lalu baby sidewalk. panda. Tak tahu. Kita kan suka langgar rules. Sejuk lah yang. Yang mana yang kedai ni yang? Tu, halal wagyu ramen second Ada? floor. Yeay. Ni lah kita nak pergi makan ni. Halal Wagyu Ramen Shinjuku-te. Pukul 12 sampai pukul 9 malam je. Lagi satu kan ramai orang kata dekat sini ke tak ada lift kan? Kena naik tangga. Setakat ni senang je kita jumpa. Setakat ni kita orang hari pertama kot. Baru hari pertama ni banyak je lift. Setakat ni tak ada masalah. Even dekat train station dia pun kita orang naik lift. Sebaik tak bawa double stroller. Betul. Ada orang guys. Cuma tempat viral. Tak, kita orang pun pelik asyik tak dapat orang Malaysia. Buka dia nak kasih sejuk. Masuk lah. Rasa. Tak kasut tak buka. Tak payah. Jom. Stroller tinggal. Jom. Oi. Tak ada orang. Okay. Wow. So ni menu dia. Senang lah. Ada perkataan bahasa Inggeris. Senang. Senang je nak order. Okay, dah sampai. Kids plate. 2 set. Oh, torch. Mariam jauh sikit ada api. Habis. Adik tengok. Well done. Wow. Masak. Ni kita orang punya first experience makan kat Jepun. First meal. Proper meal at Japan. Special terus. Lepas ni kalau tak special mesti kita sedih. Mariam okey gitu. Okey ke?
Oh, dia baru masak dalam ni. Dia tak masak tadi. So kita order 2 je sebab budak-budak ni bukan banyak sangat. Dan satu mangkuk ni RM150 Wagyu kan. Kita dapat 3 keping Wagyu. Lepas tu ini dalam RM70-80. Kita dapat Wagyu set apa ni, sushi Wagyu sikit. Dapat dengan ayam goreng sikit. Boleh lah alas perut. Betul. Kan. Jom. Apa? Okay, so first kita akan rasa dia punya Wagyu sushi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wagyu sushi. Bismillah. Sedap. Mau tu apa? Lawa tu. Kalau ada sosnya macam dekat Sukiya tu kan. Sos apa? Shoyu. Shoyu sos lagi sedap. Rasa Wagyu dia kuat. Saya nak rasa dia punya ramen lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak pandai pakai? Cuba habis Bismillah. macam buat-buat. Nanti dengar. Tu. Adik pinjam, adik pinjam. Okay, ni nak rasa chicken broth. Thank you so much. Nah. Dia ni tak ada rasa pakai Oh, adik dah makan dah. Bismillah. Makan sayang. Sedap. First meal in Japan guys. Kelaparan kita orang ni. Rasa noodle je dulu. Noodle ke? Tak mengecewakan. Tak mengecewakan kan? Makan noodle ke? Suka? Saya dah rasa ni ke belum? Belum. Oh, I rasa dengan Wagyu Iya, tak ada. Lembut. Sedap ayam. Keknya rasa. Cuba salah nak makan banyak. Sebab harga. Sedap. Oh, nampak? Dengar bunyi train. Sebelah, benda ni Kalau- sebelah train je. Betul apa yang cakap. Kalau first meal kita dah macam ni, I takut kita kecewa lepas ni. Kan? Sedap gila. Mariam sedap tak Mariam? Saya rasa macam makan Adik kat sedap tak Malaysia. adik? Adik sedap tak? Tak. Okey, sedap. Okey, bismillah. Woi, Mariam. Noodle, sup dia semua sedap tau. Sayang, Jangan kita kat sini. sedap dok. Dia macam ada taste Melayu apa pedas dia macam dengan tekak kita. Okay guys, so kita dah settle makan dekat halal food ni. Overall I bagi 6/10. Sebab you bagi berapa? 8. I bagi 6/10 sebab kat Malaysia kita selalu makan juga dekat Lot 10 apa semua kan. Bagi I yang kat Lot 10 lagi sedap. Bukan yang ni tak sedap. Tapi mungkin yang kat Lot 10 tu dah ada cita rasa orang Malaysia kan. Ini memang pure Japanese. Siapa budak baik, tak gaduh, tak payah dukung, tak payah nangis, tak payah susu, tak payah tidur, tak payah gaduh pukul-pukul. Habis belikan mainan, okey? Siapa gaduh, siapa nangis, siapa uek, siapa nak dukung, siapa nak duduk belakang, siapa nak jadi monkey, tak ada mainan, okey? Nak. Siapa budak baik, siapa tak nangis, siapa tak sakitkan hati, siapa makan bagus, siapa tak gaduh-gaduh, siapa comel, habis belikan mainan, okey? Ayam nak. Okey. Tapi kena jalan atau duduk stroller. Tak ada dukung-dukung, okey? Pandai, okey? Pandai. Kalau letih duduk stroller sama-sama. Dia kalau letih duduk stroller sama-sama. Oi, oi, oi. Okay, kita orang menyinggah Asics sikit. Sebab kat Malaysia mana ada Asics kit. Cantik-cantik pai kasut dia. Dia ni, Mariam suka yang ni. Tengok, ambil Mariam. Ui, jangan buat macam tu. Wow. Tunjuk aunty dalam kamera. Cantik ke? Berapa ringgit? 40 sen je guys. Murah. 7,700. 7,700 dalam berapa ringgit 180 kot. Cantik. Cantik Cik kan? ada ribbon-ribbon lagi tepi. Ya, kilat-kilat, ada diamond-diamond. Okey je. Tapi tak wajib pun beli dua-dua kat sini kot. Oh, beli Omar je dulu. Mariam je dulu. Asics kit ni lah. Kedai dia kecil je. Kasut dia pun pilihan tak banyak. Tapi rare-rare lah. Kat Malaysia mana ada.
kat sini barulah nampak orang Malaysia. Daripada tadi tak pernah nampak orang Malaysia. Kat tempat shopping baru dia orang ada. Dekat tempat-tempat yang famous. Kira yang tadi kita pergi tu rare. Rare. Orang Jepun je tahu. Akhirnya dia sampai on cloud. Jom cepat yang. Yelah kena lintas kat situ. Oh, kena lintas situ Yang tak tahu ni negara orang, kalau KL lah lintas lah. Lepas tu kat depan tu ada Gentle Monster. Memang kawasan ni penuh dengan brand-brand luar negara dan brand-brand Korea pula, Jepun. Boleh lintas kan? Boleh. Sebab tak ada traffic light. Oh ya, tak ada lampu. Tu Gentle Monster. Tapi kita nak pergi on cloud. Ni dia. Tada, dah sampai. Okay, jom jalan. Jom, mana nak jalan Wow. Besar guys. Ingatkan kecil je. Rupanya dari 3 tingkat. B1, tingkat 1 dengan tingkat 2. So kita nak pilih yang all day punya, kita pergi tingkat 2. Sebab kita bukan runner kan. Tapi kita macam semua jual kasut. Tapi tak Taklah. Okay, Aisyah seorang je beli kasut. Sebab plan I nak pergi kasut lain. Dia seorang je. Tak boleh, ni nak beratur. Lepas tu, lepas dah book kasut, kita akan dapat nombor, baru boleh bayar. Sebab kalau tak, orang curi kan. Lepas 15 minit beratur, kenapa? Orang kat depan I bayar kasut. RM18,000. I convert RM18,000? RM18,000 yen. I macam, weh, mahal ni kasut dia. 461. Macam je lah, aku pun tak okey check lah. kan harga. Tak apa. Aku pun tak check kan harga. Tak pula, I punya macam model macam budak-budak sikit. Mungkin murah kan. Adanya. Sekali sampai kat I. Sayang, ni murah lah. RM600. Murah. Kalau kat Malaysia 1,100, 1,200 Sumpah, kasut yang ya. sama. Ya, sebab itulah orang datang sini orang beli. Sayang, sebab I tak tanya harga. Kalau tanya harga takkan beli. Memanglah, sebab I dah ready RM800 dah satu kasut. Macam prank lah you. You ingat berapa? 300, 200. lebih. Ya Allah. Tukar terus boleh? Boleh. Budak-budak pun dah bosan tunggu. Oh, ni pula nampak macam special. Mestilah. Cantik guys. Saja je tak nak beli warna yang klise-klise sebab semua orang pakai yang warna putih, all white ataupun all black. 600 yang kasut Ayu campak tu. Kenapa dia mahal? Dia sebab Switzerland punya engineering, teknologi. Aku Mariam? Konon-konon lah. Sebenarnya brand. Ni bagus tau yang. Ringan pun memang sesuai nama dia on cloud. Ni memang untuk daily use. Boleh suruh orang ambil ni. Boleh ya. Sarung tangan. Sarung tangan, okey. Jom. We are heading to the next destination. Okey, kita orang tak sempat nak record, tapi kita orang baru lepas shopping dekat GU ni. Ya, murah dia. Gila Level guys. lah macam nak jadikan oleh-oleh lah kat orang Malaysia. Terlampau murah. Aku ingatkan orang duk cakap murah-murah tu macam murah RM10, RM20, RM30. Ini tak. Macam kalau kat Malaysia 300, dekat sini RM100 je. Ini kalau kat Malaysia RM400. Ini kat sini RM100. RM100 je. Jangan. Bangun. Jom. Sorry lah tak dapat nak tunjuk korang sangat. Korang kena datang sini. Kalau datang Jepun, wajib pergi GU. GU ni menarik. I suka warna tu. Nampak, last minit pun nak tukar lagi. Sebab terlampau murah. Harga dia kan, RM900 ni RM25. Lepas tu, ni kan, RM300 kat Malaysia selalunya kan. RM100 je. Nah, Jom. Jangan tengok dah bahaya. Satu beg penuh kita orang ambil. Ni. Jom, turun. Dia 4 tingkat tau. Menarik. Terus tak rasa macam nak masuk tu. Ya. Lepas ni pergi kedai mainan nak yang? Boleh. Okay, so lepas ni kita nak pergi kedai mainan. Tapi on the way kedai mainan tu, on the way kedai mainan kalau nampak kedai kasut, kita pergi. Sebab aku punya kasut tak dapat lagi. Aisyah punya dah dapat. Besar guys. Ni kasut-kasut yang viral tu semua ada. Berapa ringgit je? RM75. Okay, ni guys, GU ni. Korang wajib pergi. And kalau korang nak dapat tax free, korang kena bayar dekat tingkat 4. Naik lift, naik escalator kat situ pergi tingkat 4. Kalau korang bayar kat bawah ni, tak tax free. So dia jadi harga lebih mahal lah. And sekarang dah pukul 4.30, pukul 5. Tapi macam nak maghrib. Kita tengah tunggu Aisyah pergi bayar for tax free. Kat situ ada Uniqlo. Tapi lepas pergi GU ni macam malas lah nak pergi Uniqlo sebab dah beli banyak sangat. Kan Mariam kan? Ya. Why dah penat lah. Orang dah penat lah nak pergi kedai mainan je. Kita orang nak pergi kedai mainan tapi jauh sikit. Boleh jalan? Okay guys. Setelah 15 minit berjalan daripada kedai UT tadi tu, kita korang straight je korang akan jumpa kedai ni. GU.
Jiu. Korang akan jumpa kedai Toy Park ni. Yelah, budak-budak ni dia orang dah bersabar dengan kita orang seharian kot shopping. So at the end of the day kena dah reward dia orang dengan mainan. Siapa nak mainan angkat tangan? Oh, adik tak nak Dia tengah fokus. Ni kedai mainan ni 4 tingkat guys. Mesti tak viral tu. Sebab tu kat TikTok tak ada siapa suggest pergi kedai mainan ni. Betul, ni you yang jumpa kan. I cari sebab I nak bagi dia happy. Ya, ni kita orang tak jumpa pun kat TikTok. Oh yo. Okay, tengok ni. Ni lah. Daripada B1 ni sampailah 4th floor ni. Toys, plush toys semua ada. I rasa kita naik tingkat 3 sebab ada young boys dan young girls. Okay. Jom. Wow, look at that. Wow, cantiknya lukisan ni. Turun. Turun jalan. Let's go. Wow, menarik guys. Payung, pedang samurai. Pusing je. Pusing, jom. Saya pun teringin nak tengok juga. Wow. Siapa tengok One Piece tahu lah. Buah ni, banyak pula tu. Kawan-kawan saya mesti happy yang kalau saya belikan benda ni. Kawan-kawan saya mesti happy. Ya? Ya. Jom. Ni flying ball yang macam Pak Long ada tu. Pak Long dah ada lah ni. Wow, card nak buat magic. Banyak sangat lah. I tak boleh record semua. Nantilah kalau ada benda menarik aku akan tunjuk. Tapi macam semua menarik je ni. Macam tak nak off. I macam tak boleh nak off. Semua menarik. Mainan-mainan ni mungkin boleh masuk jalan-jalan Japan bila dia jadi pandai. Yelah, tengah cari mainan ni. Oh, ni stationery. Ada stationery section. So kalau korang nak cari stationery untuk nak bawa balik sebagai oleh-oleh pun ada. Macam ni ke? Tak boleh buka lagi. Apa tu? Pen. Oh. Ya. Okay, kita pergi tingkat 2 pula. Dalam kedai ni ada lift. Kita akan go through cepat-cepat lah satu-satu tingkat kan. Tak adalah nak pusing betul-betul. Tapi nak tengok lah kan. Go adik. Oh, Mara tengok tu. Ada binatang hijau. Tengok. Wow, bestnya. I suka kedai-kedai macam ni. I boleh pusing semua. Childhood you kan ni. Childhood I. Kalau I dengan adik-adik I ni, kita akan pusing setiap dorong. Ya. Sebab adik-adik you tak banyak cakap yang. Adik. Ada nak mainan apa adik tahu tak? Magnet. Fish magnet. Boleh. Murah tu 38 kan magnet lah tu. Fish magnet. Pins. Oh. Nampak ni? Ke pins magnet. Oh, magnet. Nak yang Boleh. mana? Tokyo Tower ke? Japan tu pun dah cantik. Japan ni dah cantik ya. Comel patung-patung dia. Adik tu, tengok adik. Dia datang kat adik. Abi. Abi. Mariam. Jangan pukul dia, dia putus. Takut. Tipu-tipu je lah, dek. Wow. Ada ular, keychain, anything you can imagine ada kat sini. Syurga mainan. So siapa-siapa yang ada anak-anak ataupun dewasa-dewasa yang minat mainan, korang boleh datang ke sini. Menarik sangat. Mainan-mainan dia memang tak ada kat Malaysia. Paling-paling pun korang akan jumpa yang second hand dekat jalan-jalan Japan. Okay, ni tingkat 3 pula. Tingkat 3 lagi menarik. Wow. Ni section orang jahat, section Ultraman. Yang ni best sikit. Dia banyak mainan berbanding plushie dekat tingkat bawah. So kalau korang tak ada masa sangat, terus pergi tingkat 3 pun okey. Wow, Beyblade X. I rasa I kena beli something. Oh, mana apa, Ma? Mana apa? Nak tadi tu. Tadi tu, okey. Tunjuk. Yang mana? Yang monster tadi tu? Anak-anak aku ni kalau dia datang dekat kedai-kedai yang banyak barang macam ni, dia orang akan rambang mata. Lepas tu dia orang tak tahu pun nak beli apa. Lepas tu menangis sebab diorang tak tahu nak beli apa. Sebab diorang nak semua benda. Itu normal guys. Wow. Happy lah dia tu. Dia dapat apa tu? Lama gila guys dia fikir dia nak yang RM400, RM500. Jangan cabut. Pergi bayar. Pergi bayar adik. Go. So adik beli Iron Man. Mariam beli apa mana? Tunjuk. Makeup. Ya Allah, makeup lagi. Dia tak masalahnya kan. Dia tunjuk benda tu without knowing pun benda tu makeup. Dia kata dia nak bagi aunty, nak bayar. Okay, so ni tingkat last. Ni tingkat 3. Tingkat 4. Ni untuk dewasa. Banyak anime, One Piece. Ni tingkat dewasa lah. Kalau korang jenis dah besar, tak ada anak tapi berminat, korang pergi tingkat ni. Apa yang total? Dah lah. 17,000. 17,950, 18,000. Baru happy. Tadi dia tak tenang tau. Dia menggelabar. Happy tak Mariam?
Nak nangis lagi tak? Okay, good. Adik happy tak? Nak nangis lagi tak? Okay, good. Cium. Cakap apa kat Abi? Cium. Thank you, Mariam. Thank you. Cium. Okay dah, jom. Okay guys, so that's all for today. Kita dah ke destinasi yang terakhir. Sekarang kita book taxi untuk nak Balik hotel. Patutnya kita kena naik train kan? Tapi sekarang peak hours orang balik kerja. Berapa ringgit? RM100 jam tu untuk dalam dekat lah. Tak tahu lah berapa. RM1 lebih lah, RM1 lebih. Okey je. Okey je, daripada nak jalan balik, lepas tu nak berhimpit-himpit, lepas tu nak turun cari sesat. Rasa berbaloi lah bayar RM100 tu. So ni keadaan Tokyo waktu malam. Tengok ah, mungkin ni kali terakhir kita duduk kat sini malam. Lepas ni pergi tempat lain pula. Okey, dah dapat dah punya taksi dia. Tenang je. Ni taksi kita orang. Cantik and cute. Dia kata boleh duduk depan. Duduk depan lah. Okey. Nampak siap ada plastik secure baik. Okay, jom, let's go. Okay guys, so dah habis dah hari pertama dan dah habis vlog pertama kita. Kalau korang nak tengok next day kena tengok video-video yang seterusnya. Oh, ni dah habis satu vlog ke? Satu vlog. Banyak ke you rakam? Banyak juga. Okay guys, penat tapi happy lah. Kena pergi Japan lah. Tapi tinggalkan budak-budak ni. Tinggalkan budak Ya, pula. ya, Sebab tinggalkan. kita orang hari ni dapat pergi 4 tempat je. Dalam banyak Sabar. 12 jam kita keluar 4 tempat je. Sebelum kita end video ni, kau tahu tak kenapa yang jadi geram? Jalan 5 step aja, Umi tak selesa. Jalan 5 step, Umi nak jokong. Jalan 5 step, Umi nak susu. Jadi kita orang Nak ni buka ni tu ni. perjalanan kita orang jadi dah lah slow sebab public transport. Tambah lagi slow sebab budak-budak ni asyik suruh kita berhenti. Dah lah kita memang nak kena berjalan banyak kan. 10 langkah berhenti, 10 langkah berhenti. Nasib baik extend sampai Tapi happy ke tak happy? happy lah. Kenapa ya? Dia macam tak sakit hati sangat kan. Sakit hati masa saat tu je. I rasa kalau kita kat negara lain, I rasa I dah menyesal. Asal tak tahu Lepas kenapa, ni happy tak nak gila. menyesal, tak payah bawa anak. Setiap kali mesti takut ni. Baru saya tak baju baru kita orang. Tak cancel. Ni baju baru. Ni kita beli kat GU. Kita tak sempat tunjuk lagi. RM100 je guys. Ya. Kalau korang nak datang sini pada musim winter, Wow. belilah kat GU. Dan korang nak tahu tak, kat GU kita orang beli penuh gila barang. Penuh macam ni. Dua shopping bag RM600. Harga sama dengan satu kasut Aisyah je. Yang I tak tahu. OCU. Satu kasut tu RM600 lebih. Kita orang punya shopping banyak 10 barang. RM600. Ni bag ni semua kita orang beli kat situ. Ni tengok budak ni. Ni dia orang beli mainan tadi. Adik punya apa? Kita main. Kakak. Oh, kakak. Oh. Jangan rosak-rosakkan kakak punya. Dah pandang-pandang tu. Bye. Bye-bye. Jumpa esok. Morning guys. Mount Fuji guys. Okay. Ayam dia sumpah sedap gila. Ini I paling sejuk dalam hidup I tau. Kat Korea pun I tak rasa macam ni. Jam 15,000 yen. Dalam RM400 lah.